اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Amin. Okey, sebelum duduk tengok bawah tu ada sampah ke tidak. Kalau ada okey, selesai. Okey, boleh duduk. Okey, hari ni kita nak belajar tentang panca indera. Siapa tahu apa itu panca indera? Kata adjektif. Okey, panca indera ni ada berapa? 5. Yang pertama? Mata. Okey, ya. Yang pertama. Yang pertama. Pertama mata. Lagi? Kedua? Hidung. Okey, hidung. Tiga mulut. Empat telinga. 5? Tidak. Tentu matanya. Ya ke hidung, mulut, telinga. Contoh, cikgu nak tunjuk awak satu video. Kita tengok dulu video ni. Okey, apa itu kata adjektif panca indera? Kita ada 5 yang awak sebut tadi lah. Mata, hidung, mulut, telinga dan tangan. Okey, seterusnya. Yang pertama mata untuk melihat, hidung untuk bau, tangan untuk sentuh, telinga untuk dengar, lidah untuk rasa. Mulut tu lidah ya. Okey, seterusnya contoh panca indera, lihat. Okey, apa ini? Comel. Okey, ini adalah kata untuk mata, kata indera untuk mata. Seterusnya contoh ayat dia. Kucing yang dibeli oleh Sarah sangat comel. Contoh panca indera hidung, kata jadi dia busuk. Contoh ayat dia, sampah di tepi jalan itu bau sangat busuk. Okey, yang ketiga panca indera tangan itu sentuh ya. Gambar ialah durian. Kata adjektif dia tajam. Contoh ayat, kulit durian itu sangat tajam. Okey, yang seterusnya telinga, itu untuk dengar. Kata adjektif dia merdu. Itu siapa tu? Michael Jackson pandai. Michael Jackson pandai. Sistem pun tak boleh terima. Kita boleh menyanyi dengan merdu. Itu contoh ayat dia ya. Yang ini untuk lidah. Rasa ya. Bulan puasa ni nampak sedap ya. Siapa tak puasa? Bagus, semua puasa. Ayat dia, ibu masak. Okey, bagus. Itu adalah 5 kata adjektif yang dia bagi. Okey. Untuk aktiviti pertama kita, sebelum tu, apa yang awak dapat simpulkan daripada video ni? Panca indera terdiri daripada 5. Okey, ada 5 seperti yang tulis ni. Mata, hidung, mulut ni lebih kepada apa? Itu tukar kepada? Lidah. Untuk rasa. Okey, untuk aktiviti pertama cikgu akan bagi satu kertas ni.
Di dalam kertas ni ada nombor. Awak akan dibahagi kepada kumpulan. Ada 1 sampai 5. Kumpulan 1 yang dapat nombor 1 lah akan berada di sana. Kumpulan 2 sana, kumpulan 3 sana, kumpulan 4 sana, 5 sini kan. Dibagi dulu. Sebelah sana. Seorang satu Jangan tengok. Sekejap. Semua dapat? Semua dapat? Ada yang kembali tak? Ni. Ini. Bagilah. Dapat tadi dapat? Okey, semua dapat? Siapa dapat nombor 1? Okey, kumpulan awak sana. Kumpulan nombor 2. Awak sana. 3. Duduk pula ada lagi. 4. 4 dekat dada. 5 sini. Ingat tu. Sementara tu dia keluarkan bagi satu kertas, satu kumpulan. Ini untuk kumpulan tu. Belas. Okey, kumpulan 1 cikgu bagi mata. Kumpulan 2 hidung. Ada gambar tu? Cikgu saya. Kumpulan 3 apa dah? Kau nak apa? Saya nak. Sekejap. Telinga, tangan, Refresh kembali. lidah Okey. Untuk itu, cikgu nak awak bina di 4 ayat 3 ayat berdasarkan kata adjektif awak. Buat dalam kumpulan Ya. Lepas itu kita akan datang depan, kita tulis kat depan Baik. Baik. Tak tolong dia. Kau buka beg aku ambil tespek. Tiga saja. Tiga pun tak ini. Dapat dari depan. Ayat panjang, ayat pendek. Ayat panjang, ayat pendek. Satu ayat. Yang pendek kata Lihat, buat 20,000. Terlampau.
Dah siap kau? Siap. Masa waktu dalam 3 minit ke 4 minit lagi. Okey, yang kena wakil itu kumpulan 1 dulu, tulis kat depan. Kumpulan 2 dah siap? Dah, kumpulan 2 dah kat sini. Okey. Okey, kumpulan 2 satu. Balik. Begini hilang satu wakil satu paling satu. Najina satu paling ya. Tangan dia macam masa Najina datang.
Bulan 3 ready.
saya guna sejak wakil kumpulan awak terangkan apa yang mana kata JT awak ni. Siapa? Kumpulan satu dia nak wakil kumpulan terangkan mana kata JT dia. Depan nak terangkan kawan awak. Kumpulan satu siapa? Adik. Kumpulan dua siapa? Balik. Kumpulan tiga. Gimana kumpulan satu dulu? Okey, kelas cuba baca dengan Cikgu Abi. Ini kita ada tiga ayat. Ayat yang pertama, Cikgu Syamil terlihat amat segak pada hari ini. Betul. Betul. Mana kata JT dia? Segak yang ke bawah tu. Segak. Ini kata JT betul. Mata. Okey, jawab. Ayat yang kedua, pemandangan di tasik itu sungguh indah. Okey, kata JT dia mana? Kelas. Indah. Okey, seterusnya. Ayat yang ketiga, wanita tersebut kelihatan cantik apabila dia memakai telekung. Kata JT dia. Cantik. Wanita tersebut kelihatan cantik apabila dia memakai telekung. Ayat okey. Terima kasih tadi kumpulan satu, kumpulan dua. Ya. Ayat tiga. Indah dan cantik. Mana kumpulan dua? Gabe. Okey, tengok ke depan pula. Farid nak sampaikan. Sampah itu berbau. Okey, ini kata jadi apa? Hidung. Mana kata jadi dia? Ayat dia betul? Okey, ayat dia betul. Okey, pula musuh tu Farid. Seterusnya Farid. Minyak wangi yang dipakai oleh kakak itu sangat wangi. Mana kata jadi dia? Wangi. Dah bau wangi kat situ. Minyak wangi yang dipakai oleh kakak itu sangat harum ke wangi? Harum. Kalau tempat lagi harum. Sebab kita dah guna wangi kat depan kan? Bukan pada harum Farid. Seterusnya, Makanan yang dimasak oleh emak itu sangat harum bau. Sangat enak. Sarbat. Sedap. betul ke ayat dia ni? Salah. Cuba betulkan. Enak. Enak tu untuk Lazat. rasa. Wangi. Bau-bau. Lazat. Lazat lihat. Benda kau. Sedap rasa. Okey, buka ayat dia. Sedap. Makanan yang dimasak oleh mak kemarin sudah masak. Kita kata jadi bau. Bau masuk. Basi. Makanan dimasak. Basi. Dia ke basi. Masak. Kata jadi bau daripada masak lah. Bau masak. Member apa sikit deh. Adik, kemarin sudah masak. Okey, makanan yang dimasak oleh emak semalam sudah masak baunya.
Boleh macam tu? Boleh. Okey. Terima kasih Mari. So bulan 3 apa? Lapan. Okey, sampai ke depan. Kami dia telinga itu mendengar. satu bunyi itu sangat kuat. Bunyi bos itu sangat kuat. Okey. Dua, suara Datuk Siti Nurhaliza itu sangat sungguh lunak didengar. Betul salah kelas? Mana kata jadi dia? Luna. Okey, betul. Terusnya? Lakukan azan di taman di Masjid Taman Amalina sungguh merdu. Mana kata gitu? Merdu. Okey, ke-9 kata jadi yang awak bagi tu baguslah betul. Okey, kita terus kepada kumpulan. Okey, kumpulan 4 dan 5. Hantar okey awak. Mana kahak ke terang? Mana? Aduh. Dia kocok kan. Dia dah nak keluar. Suruh lagi. Oh. Kami terangkan. Adik. U-A-A-I. Kau kenapa nak kopi? Kafe. Biasa. Kau mesti kuatir. Okey, tadi kita dah belajar kata adjektif panca indera kan? Okey. Jadi saya nak buat sedikit latihan untuk menguji tahap kefahaman awak. Jadi awak ikut kumpulan tadilah, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 jadi saya nak seorang wakil setiap kumpulan ni, awak kumpulan 1. Setiap wakil kumpulan ni datang ke depan dan ambil satu kertas dalam kotak ni. Dalam kotak ni ada perkataan yang awak kena teka. Apakah kata adjektif yang sesuai dengan perkataan ni? Okey, kita mula dengan kumpulan 1 dulu. Wakil boleh bangun dan ambil. Okey, sini buka ke depan. Buka ke depan. Tunjuk. Okey, asam Jawa. Awak rasa apa dia punya kata adjektif? Masam. Sabar. Okey, masam, betul lah. Okey, saya nak awak bina satu ayat. Wah, itu sangat masam. Kalau asam Jawa? Asam Jawa itu sangat masam. Betul, okey. Okey, kita dua. Janganlah tolong. Jangan tolong. Jangan tolong Tengok dulu. Okey, burung berkicau. Apa kata adjektif dia? Padu. Bising. Betul ke bising?
Telinga. Burung berkicau. Bising ke? Nyaring. Boleh diterima. Bising boleh, nyaring pun boleh. Atas burung lah. Kalau burung tu jenis bising, bising lah. Mertu pun saya tak sesuai. Okey, cuba buat satu ayat. Burung berkicau. Burung berkicau, buat ayat mana kamu buat? Burung berkicau sangat merdu. Sangat merdu. Tukar sangat. Sangat bising. Sangat bising. Di pagi hari. Bolehlah. Betul? Okey, terima kasih. Okey, kita tiga. Ya, Razik. Ambil satu dan bina ayat. Kopi tanpa gula. Apa kata adjektif dia, Razik? Baik. Pahit. Okey, bina satu ayat. Kopi yang dibeli abang itu sangat baik. Kopi yang dibeli abang itu sangat pahit. Okey, betul? Okey, seterusnya saya nak panggil random lah. Secara lawak. Okey, kumpulan 1, Intan. Awak je lah. Lonceng kecil. Apa kata adjektif yang sesuai? Lonceng. 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 Kata adjektifnya apa? Bising. Cuba ayat. Lonceng yang digegar oleh cikgu itu sangat bising. Boleh terima ke? Digegar, betul ke digegar? Dibunyikan. Digegar. Digegar. Gegar ke ni? Digoncang. Digoncang. Okey, kumpulan 2. Okey. Siapa nama? Fahana. Okey, Fahana. Gambar betul. Gambar rumah usang. Rumah usang tu apa? Okey, apa kata adjektif dia, Fahana? Buruk. Okey, ini ayat, satu ayat, Fahana. Bagus. Rumah usang di hujung kampung itu sangat buruk. Okey, dah bagi. Kumpulan ni. Iman. Okey, batu. Apa kata adjektif Iman? Keras. Okey, bina ayat. Rumah yang dibuat daripada batu itu sangat keras. Okey, betul? Okey, ada 3 lagi. Siapa nak buat? Ambil tu dia. Habiskan. Okey, satu lah. Saya buka. Okey, cili. Apa kata adjektif dia? Pedas. Bina ayat. Masak cili api itu sangat pedas. Betul? Nak pilih yang diam. Terima kasih. Okey, ayat sana. Awak dapat apa? Minyak wangi. Kata adjektif. Selain wangi apa? Minyak wangi. Harum. Ada lagi tak? Okey, buat ayat. Minyak wangi itu berbau harum. Okey, betul? Bina ambil tak ke?
kata adjektif. Boleh contoh kat belakang itu. Kat depan pun boleh. Yang berkaitan dengan kelas sahaja. Cari rangkaian 5 kaya yang serah dan 2 ayat tentang serah atau berserah. Dua ayat. Berdasarkan soalan awak lah, jawab ni pakai ayat. Awak itu bau. Bau apa yang ada dalam kelas ni? Bau. Okay, saya bagi masa 10 minit Kelas ke ni? bincang. Kalau tidak, Serah. Serah. Pergi. Boleh? Satu ayat lagi. 2 ayat, 2 ayat. Buat 2 ayat. Bau lagi. Boleh tak? Bau ada satu juga. Boleh. Sebab ada tayi. Pakaian bila 5 IV sangat bersih. Sabar. Ini kita. Dah dulu tengok. Macam cepat sangat je. Ya, tak ada 2 minit. itu namanya kami faham. Kami faham. Itu namanya pemahaman arah tinggi. Okey, tambah lagi. Satu ayat lagi. Buat kat belakang. Satu ayat lagi. Ayat berapa tambah? 3 ayat lah. Tambah. Okay, sekejap lagi awak akan datang ke depan dan bacakan ayat awak. Pilih wakil lah. Boleh wangi bau. Bisa main-main. Ya, kenapa? Dah. Okey, 2 minit lagi. Okey, duduk tempat masing-masing. Dah siap.
Okey. Okay, jadi awak dah bina ayat tadi kan? Berdasarkan tugasan yang awak dapat tadi kat misi ni lah. Okey, jadi wakil kumpulan lah datang ke depan dan bacakan soalan dan juga 3 ayat yang awak bina. Kumpulan mana dulu? Satu. Okey, kumpulan dua. Lambat. Okey, baca soalan awak dan 3 ayat tu. Kelas Ibnu Battuta berbau harum. Tong sampah di belakang kelas itu berbau busuk. Lagi punca berbau hangit itu disebabkan suis di dalam kelas terbakar. Okey, dia punya tugasan. Okey, boleh duduk. Tidur bau dalam kelas dan terangkan menggunakan 2 kata adjektif. Kena ada dia Bau. dia bau. Bahasa Inggeris bau kan? Betul ke kelas awak ni hangit ni? Suis mana? Reka je. Tong sampah dalam kelas itu bau busuk. Kelas Ibnu Battuta berbau harum dan segar. Okey, bagus. Okey, kumpulan seterusnya. Sila. Baca soalan awak dan ayat. Saya dapat soalan, cari rakan yang mempunyai pakaian cerah dan bina 2 ayat tentangnya. Cerah dan kusam tadi kan? Bukan 2 tapi 3. Okey. Ayat pertama, baju yang dipakai oleh Cikgu Zani itu sangat cerah. Baju yang dipakai Cikgu Zani sangat cerah. Yes. Pula tu. Okey. Kedua, pakaian 5 IB sangat bersih. Pakaian 5 IB sangat bersih. Pakaian siapa? Dan murid-murid 5 IB. Okey, ketiga. Baju Irfan sangat kusam. Baju Irfan sangat kusam. Nasib baik Irfan tak datang. Okey, bagus. Okey. Okey, kumpulan yang terakhir. Gadis. Okey. Baca soalan dan juga Dengarkan bunyi di sekeliling kelas dan huraikan menggunakan sekurang-kurangnya 2 kata adjektif. okey, bunyi panca indera apa? Telinga. Kalau tadi awak panca indera apa tadi? Mata. Mata. Awak? Hidung. Okey. Ayat pertama. Kelas Ibnu Khaldun itu sangat bising ketika guru sedang mengajar. Kelas Ibnu Khaldun sangat bising ketika guru mengajar. Betul? Tepat sekali. Ayat kedua. Kelas Ibnu Sina sangat meriah ketika jamuan kelas diadakan. Kelas Ibnu Sina sangat meriah ketika jamuan. Okey. Ayat ketiga. Kelas Ibnu Battuta sangat riuh ketika kuis dijalankan. Kelas Ibnu Battuta sangat riuh ketika kuis dijalankan. Okey. Bagus. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, saya nak 3 orang daripada satu kumpulan ni bagi rumusan apa yang awak faham panca indera. Ulasan kelas. Siapa ada nak volunteer tak? Okey, bangun. Situ je. Okey. Dapat mengenali diri. Dapat mengenali diri. Contoh macam mana? Macam mata untuk melihat. Okey. Telinga untuk mendengar. Telinga untuk bising. Okey. Okey, betul. Jadi kata adjektif ni dapat apa awak cakap? Mengenali diri. Kita dapat tahu lah dari dia. Sebenarnya kata adjektif ni nama lain ni kata sifat juga sebenarnya. Contohnya apa? Tadi dia apa tadi? Mendengar. Mendengar, bising, riuh, senyap. Itu kata adjektif lah. Sifat bunyi macam mana. Okey, lagi 2 kumpulan lagi. Apa soalan tadi? Ulaskan apa yang awak faham tentang kata adjektif. Ulaslah kata adjektif
ada berapa? Apa yang awak tahu? Okey, Iman. Cepat Iman. Tak ambil masa dah. Ini pula ni. Tahu. Cuba bagi kejut. Cuba je. Okey, Ain. Cuba sambung kan. Okey, ulaskan apa yang awak faham tentang kata adjektif. Dapat memanfaatkan dia. Kata adjektif ada berapa? Kata adjektif dia ada berapa? Apa dia awak tu? 5 apa? Boleh bagi? Mendengar, meniru, melihat, sentuh. Satu lagi. Mendengar, meniru, rasa, sentuh kan? Okey, betul? Okey, Iman. Awak? Okey. Bagi contoh je, mendengar apa? Contoh yang awak faham. Satu je. Kata adjektif mendengar. Mendengar apa? Kita boleh mendengar di sekeliling. Contohnya bising kan? Bising. Kalau mata? Boleh melihat. Melihat. Contoh nak melihat apa? Boleh melihat bunga yang berkembang. Berkembang? Bunga yang Bunga segar. yang? Bunga yang segar. Bukan cantik. Itulah kata adjektif. Kalau mulut? Dia boleh merasa makanan yang sedap. Makanan yang sedap. Kalau tangan? Dia boleh menyentuh benda-benda yang lembut. Lembut. Kasar tak kan? Okey, menyentuh benda-benda yang lembut. Okey, betul tak?